Wanita ni memang wujud satu ketika dulu. Bukan senang untuk bangun dan solat berbelas-belas rakaat. Susah. Perempuan ni bangun. Sedekahnya banyak, solat malamnya banyak, puasa sunatnya banyak. Sahabat kata, ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, akan tetapi dia juga terkenal lancang lidahnya, menyakitkan hati jiran-jiran dia. Nabi sebut, ya finnar, wanita itu ahli neraka. Ini yang banyak kita terlibat pada hari ini. Lebih banyak kita type, lebih banyak kesalahan yang kita buat. Mereka yang banyak bersembang, maka banyak salah. Mereka yang banyak salah, banyak dosa. Yang banyak dosa, kemana hala tuju dia? Yang tu je. Sahabat mai cerita kat Nabi, tanya hukum, ya Rasulullah, ada seorang wanita, solatnya sedikit, sedekahnya sikit, puasanya sedikit, tetapi dia tidak pernah menyakiti jirannya, tidak menyakiti orang lain dengan mulutnya. Apa Nabi sebut? 3 kataan je. Hiya fil jannah, dia ahli syurga. Orang yang tak tinggal semayang 5 waktu, tak tinggal puasa Ramadan, tak tinggal zakat yang wajib, dia boleh jaga mulut dan hati dia, dia ahli syurga. Yang Islam minta untuk saya dan kita semua adalah hati, iaitu raja segala anggota. Bila elok raja anggota, maka eloklah keseluruhan kehidupan kita. Kalau rosak anggota itu, iaitu hati, maka rosaklah keseluruhan kehidupan kita.